Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Berikut merupakan manual penggunaan pangkalan data REMI AI Report SK Seri Intan. Langkah yang pertama, guru perlu klik ikon di dashboard untuk memasukkan data murid pemulihan. Pangkalan data ini menggunakan Google Sheet sebagai tapak simpanan data utama bagi dashboard REMI AI Report. Guru perlu mengemas-kini maklumat sekolah di laman utama, maklumat kelas dan maklumat murid sebelum memasukkan data-data ujian dan saringan yang diperlukan. Pada bahagian maklumat kelas, guru perlu memasukkan senarai nama kelas mengikut kaedah yang dikehendaki. Seterusnya, pada bahagian maklumat murid, guru perlu memasukkan data murid seperti yang dikehendaki. Right-klik pada petak pertama dan pilih menu Paste Value untuk paste senarai nama murid secara pukal. Guru hanya perlu key in pada kolom berwarna putih sahaja. Seterusnya, pada saringan 1, guru perlu memasukkan dapatan markah yang diperoleh bagi mata pelajaran Bahasa Melayu dan Matematik. Masukkan juga tarikh pentaksiran. Kiraan jumlah, peratus dan status murid adalah secara automatik. Pada ujian diagnostik, langkah yang sama dilakukan seperti langkah pada saringan 1. Masukkan markah bagi Bahasa Melayu dan Matematik. Masukkan juga tarikh pentaksiran. Kiraan jumlah, peratus dan status murid adalah secara automatik. Begitu juga pada bahagian rekod prestasi individu, RPI. Guru perlu memasukkan markah murid bahagi Bahasa Melayu dan Matematik. Masukkan juga tarikh pentaksiran, kiraan jumlah, peratus dan status murid adalah secara automatik. Pada bahagian saringan 2, kurungan pelepasan 1, masukkan dapatan markah bagi mata pelajaran Bahasa Melayu dan Matematik. Masukkan cadangan intervensi dan juga tarikh pentaksiran. Kiraan jumlah, peratus dan status murid adalah secara automatik. Seterusnya, bagi saringan 3, kurungan pelepasan 2, langkah yang sama dilakukan seperti sebelumnya. Masukkan markah murid bagi Bahasa Melayu dan Matematik. Masukkan cadangan intervensi dan tarikh pentaksiran. Kiraan jumlah, peratus dan status murid adalah secara automatik. Pada bahagian PBD, masukkan tahap penguasaan PBD bagi PPSA dan ASA murid. Penyataan adalah secara automatik. Pada bahagian yang terakhir iaitu sahsiah, masukkan data bagi jumlah, amalan baik murid. Jumlah dan status akan dijana secara automatik. Seterusnya, tata cara penggunaan REMI AI Report oleh pengguna selain daripada guru pemulihan khas seperti guru aliran perdana dan juga ibu bapa. Pada paparan laman utama, terdapat beberapa menu pilihan. Pengguna boleh membuat pilihan untuk melihat butiran lengkap murid pemulihan khas. Menu pilihan ini berada di sebelah kiri laman utama REMI AI Report. Pada paparan analisa data, pengguna boleh melihat ringkasan analisa bagi semua murid pemulihan khas berdasarkan kategori seperti bilangan jantina, aliran, mata pelajaran, tadika serta senarai murid mengikut filter yang ditetapkan. Pengguna juga boleh melihat analisa tahap penguasaan murid dalam mata pelajaran Bahasa Melayu dan Matematik serta tahap penguasaan murid berdasarkan laporan PPSA dan ASA termasuk rekod amalan baik melalui sistem SSDM. Pada paparan profil murid pula, pengguna dapat melihat butiran murid seperti nama penuh, jantina, kelas, nombor kad pengenalan, alamat rumah dan lain-lain. Pada paparan ujian saringan 1 pula, mempunyai paparan senarai murid dan status penguasaan murid bagi mata pelajaran Bahasa Melayu dan Matematik secara terperinci. Paparan ujian diagnostik akan memaparkan status penguasaan murid bagi mata pelajaran Bahasa Melayu dan Matematik. Maklumat terperinci pencapaian murid bagi kedua-dua mata pelajaran seperti jumlah markah dan status murid juga boleh dilihat pada paparan ini. Begitu juga dengan paparan rekod prestasi individu. Paparan ujian saringan 2 pelepasan 1
paparan ujian 3 pelepasan 2 dan paparan laporan kemajuan murid pemulihan khas akan memaparkan status penguasaan murid bagi mata pelajaran Bahasa Melayu dan Matematik. Maklumat terperinci pencapaian murid bagi kedua-dua mata pelajaran seperti jumlah markah dan status murid juga boleh dilihat pada paparan-paparan ini. Seterusnya, pada paparan cetakan pelaporan murid, pengguna boleh mencetak pelaporan murid. Pengguna perlu menekan ikon printer biru untuk kepaparan cetakan laporan murid. Kemudian, pengguna perlu klik nama murid untuk paparan senarai nama murid yang dikehendaki. Apabila tetapan cetakan telah tersedia, pastikan pengguna memilih format portrait untuk paparan penuh laporan dan akhir sekali menekan butang next untuk cetakan. Bagi paparan terakhir iaitu paparan cetakan sijil, pengguna perlu menekan ikon printer berwarna merah untuk kepaparan cetakan laporan murid. Kemudian, pengguna perlu klik nama murid untuk paparan senarai nama yang dikehendaki untuk mencetak laporan. Apabila tetapan cetakan telah tersedia, pastikan pengguna memilih format portrait untuk paparan penuh laporan dan akhir sekali menekan butang next untuk cetakan. Sekian sahaja daripada kami cara-cara penggunaan Remi AI Report untuk guru pemulihan khas dan juga pengguna lain. Sekian, terima kasih.